Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami bawakan laporan khas mengenai Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Secara ringkas dikenali sebagai RPM, iaitu Pelan Hala Tuju Baharu Pendidikan Negara untuk tempoh 10 tahun akan datang. Pelan ini bertujuan melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing di peringkat global. Pendidikan bukan sahaja meningkatkan akademik, tetapi juga membentukkan sasiah dan kemahiran masa depan. Terdapat 5 ciri utama murid yang ingin dibentuk. Pertama, beradab. Murid mempunyai akhlak mulia, nilai murni dan menghormati orang lain. Kedua, berilmu. Murid menguasai pengetahuan asas serta kemahiran literasi dan numerasi. Ketiga, berkemahiran. Murid mempunyai kemahiran yang relevan untuk masa hadapan, termasuk kemahiran berfikir dan teknologi. Keempat, berdaya tahan. Murid kuat dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi cabaran. Kelima, berkeyakinan. Murid mampu berkomunikasi dan menonjolkan diri dengan yakin. Bagi memastikan kejayaan plan ini, 5 tumpuan utama telah digariskan. Mutu, meningkatkan kualiti keseluruhan sistem pendidikan negara. Akses dan equity, memastikan semua murid mendapat peluang pendidikan yang sama rata. Ketersediaan sumber dan kecekapan, mengoptimumkan penggunaan sumber serta meningkatkan kecekapan pengurusan. Keluasan, membina sistem pendidikan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Kemampanan, memastikan pembangunan pendidikan dapat diteruskan secara berterusan dan lestari. Pelaksanaan pelan ini disokong oleh 7 teras strategik. Sistem pendidikan, memperkukuh dasar dan struktur pendidikan negara. Murid, memberi fokus kepada pembangunan potensi dan kebajikan murid. Pendidik, memperkasa guru melalui latihan dan sokongan profesional. Prasarana fizikal dan digital, menyediakan kemudahan pembelajaran yang moden dan lengkap. Sinergi, memperkukuh kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan komuniti. Kemampanan, memastikan sistem pendidikan kekal relevan dan stabil untuk jangka panjang. Tadbir urus, meningkatkan kecekapan pengurusan dan integriti dalam pelaksanaan pendidikan. Inilah komitmen bersama dalam memastikan pendidikan Malaysia terus maju dan berdaya saing. Bersama-sama kita menyokong Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 demi masa depan anak-anak Malaysia. Sekian laporan khas dari TVPSS Putra Bestari SK Bandahi.